Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ada soalan tentang zuhud fit dunia. Soalan saya adalah bagaimana cara ataupun kaedah yang betul untuk kita merasai ataupun kita mengamalkan sehingga memperolehi zuhud fit dunia. Sebab sekarang ni rasa-rasa macam dah zuhud tapi belum lagi. Masih lagi materialistik ni, pelik betul saya ni. Saya lah, orang lain saya tak tahu. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Ada sedikit lah gurau bagi orang tak ngantuk. Alhamdulillah. Baik, zuhud ini bukanlah makna kita tinggalkan dunia, bukan. Zuhud bukan tinggalkan dunia. Tapi zuhud ni meninggalkan segala dunia yang tidak sampai kepada akhirat. Itu je. Kalau dunia yang ada dalam diri kita ni, dalam hidup kita ni, harta ke, kereta ke, rumah ke, tanah ke, ataupun kepandaian kita, kemahiran kita, kepakaran kita, apa yang ada dalam hidup kita ni tak sampai akhirat, maka itulah dunia. Tetapi kalau ada perkara akhirat yang tak sampai akhirat, itu pun dunia juga. Kita semayang, Allahu Akbar, semayang, tapi rupanya semayang tu nak tunjuk-tunjuk kat orang supaya orang tengok kan. Riak lah gitu. Tak sampai ke Allah, tak sampai akhirat, itu pun dunia. Jadi semayang tu jadi dunia. Bila jadi dunia, maka dia hina. Allah hina dia. Allah bukan hina tau, laknat. Allah melaknat dunia. Jadi maknanya apa? Maknanya tak apa kita ada dunia. Dari sudut kaya ke, harta ke, kepakaran ke apa, kita kena manfaatkan semua yang Allah dah rezekikan pada kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tapi kita gunakan, manfaatkan apa yang Allah bagi itu untuk kepentingan akhirat. Macam mana nak guna untuk kepentingan akhirat? Kita gunalah untuk tegakkan Islam. Itulah dia. Itulah dia. Bukan namanya sedekah saja, tak. Sedekah tu salah satu. Tapi guna untuk tajdid amal Islam. Kita membantu tegakkan Islam. Itulah akhirat. Itu maksud dia. Jadi maknanya dunia ni ialah apabila tak sampai ke akhirat, itu dunia. Walaupun sembahyang yang lalai, sembahyang yang tidak khusyuk, sembahyang yang terputus daripada Allah, ada syirik ke dalam dia, sembahyang tu Allah tak terima, sembahyang jadi dunia, bukan jadi akhirat. Sedangkan sembahyang ni sebenarnya amal akhirat. Macam itu kan. Jadi macam mana, itu je lah. Kita tengok niat kita. Innamal a'malu binniyat. Niat kita macam mana? Kalau niat kita tu nak bantu Islam sebagainya, mungkin bila kita bantu Islam sebagainya dapat habuan. Adalah habuannya contohnya. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita lakukan itu untuk dapatkan akhirat, maka disitulah zuhud. Disitulah zuhud. Apabila kita nak buat ini kerana Allah, bukan nak dapatkan balasan dunia. Kalau dapat balasan dunia pun Allah bagilah, kita dapatlah. Dapat untung, ada juga yang untunglah. Kalau dia niatkan itu ini untuk perjuangan sebagainya, sebahagian daripada pengorbanannya, Allah bagi. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin sekarang, mungkin lepas ni, mungkin ke akhirat. Tapi akhirat confirm dapatlah kalau dia dah tak nak dunia tadi. Maknanya hati dia buat. Kenapa buat tu? Kerana dia nak bantu mula-mula. Mula-mula memang macam tu, berniaga mana-mana pun sama kan. Kita nak kena dapatkan market dulu, nak kena buat marketing sikit, kena nak buat branding sikit kan. Baru dapatlah. Jadi pula sahabat kita kadang-kadang pula tak konsisten. Sebab apa? Mungkin terpaksa buat benda lain, tak dapat nak konsisten, tutup kedai. Bila tutup kadang orang tak datang kan? Jadi maknanya apabila hati kita melihat sesuatu kan, kerja kita, kemahiran kita, kekuatan kita, apa saja yang kita boleh sumbangkan untuk tegakkan Islam untuk akhirat, itu zuhud. Itu hakikat zuhud. Jadi zuhud ni adalah hati, amal hati. Bukanlah zuhud ni amal badan, pakai compang-camping, makan sikit, yang jalan tunduk aja kan, janggut pun tak terurus, rambut pun panjang tak terurus kan, nampak zuhud sungguh dia tak ingat dunia langsung. Tak, zuhud bukan amal zahir, zuhud amal hati. So amal hati ni apa? Bila hati kita benar-benar melakukan sesuatu untuk mendapatkan redha Allah, akhirat, di situlah zuhud. Jadi kalau kita boleh konsisten dalam hal ini, 40 hari Allah akan bagi karamah pada kita. Ini pengalaman ulama-ulama muhakkikin.
Senang ke susah? Susah no? Cubalah kan. Okey, yang kedua kan, zuhud ni dilahir daripada iman. Dilahir daripada iman. Yang pertama definisi tadi. Yang kedua iman. Iman yakin. Yakin. Dengan zuhud mesti ada keyakinan. Apa yakin dia? Allah pasti ganti semua pengorbanan kita. Pasti. Sebab Allah dah janji dah. Jadi kalau tak dapat sekarang, confirm Allah akan bagi ke akhirat. Ini yakin. Kalau kita tak yakin dengan janji Allah, maka ini boleh mendatangkan satu yang menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena yakin. Jadi zuhud datang bersama yakin. Sebab zuhud ni amal hati. Zuhud ni amal hati. Hati kita ni yang sebenarnya. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah. Kamu carilah, kamu gunalah apa sahaja yang Allah anugerahkan di dunia ini untuk darul akhirah. Jadi bila kita ayat tu baru kita nampak. Bila kita zikir, Allah bagi. Bila kita tolong orang, Allah bagi kan. Semuanya Allah dah simpankan ke akhirat. Jadi itulah sebenarnya kita nak rasa macam itulah. Jadi bila ada tak apa, kita nak, boleh tak kita berniaga nak untung? Nak untung boleh tak? Niat nak untung boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau tak untung macam nak bayar zakat. Kita berniaga doa, ya Allah rugikanlah niaga kau ini, ya Allah, ya Allah rugikan lagi, ya Allah. Boleh niaga letak barang-barang tu kan. Orang datang buat tak tahu je. Tak. Kita kena untung. Sebab apa? Bila untung kita boleh beramal. Amal banyak, amal sikit itu terpulang. Tapi bila beramal, niat kita, ya Allah kalau Engkau izinkan aku berjaya ni, ya Allah, insya-Allah aku keluar zakat, ya Allah, paling kurang, paling minimum keluar zakat. Kalau lebih sikit, ya Allah aku akan infak pada jalan Allah. Dan Engkau, ya Allah. Itu termasuk dalam kategori zuhud lah. Hati kita dah betul-betul nak tolong, betul-betul tolong. Cumanya kita nak istiqamah, nak teruskan. Jadi teruskan. Sebab bukan bagi siapa-siapa kaya. Bukan kita bagi diri kita kaya ke, bagi diri siapa, tak, manusia kita nak dapat projek ke. Kita invest dapat projek. Itu bukanlah. Kita invest supaya dapat projek. Tapi dapat projek supaya boleh bantu agama Allah, boleh berjuang. Itu jadi zuhud dah semula. Innamal a'malu binniyat. Semua amal berdasarkan niat. Itu je lah insya-Allah. Jadi bila kita dapat yang itu, insya-Allah sebenarnya kita dah ada zuhud. Cuba tingkatkan, kekalkan, Allah akan bagi sesuatu yang luar biasa. Janganlah kita niat nak dapat luar biasa tu. Tapi disebut sini Allah SWT akan bagi. Bukan kita minta, jangan minta. Nanti saya bacakan kata-kata daripada para ulama kita tu apa? Berdoalah. Tapi janganlah kamu paksa Allah untuk terima doa kamu. Jangan kamu paksa Allah yang maha bijaksana untuk ikut kata kamu. Berdoalah. Tapi jangan paksa Allah. Sebab Allah ni lebih hebat daripada kita. Maha mengetahui, maha bijaksana. Dia bagi yang terbaik. Kita yang tak ingat diri kita. Dia pun ingat. Sentiasa mengingati kita, melihat kita, mendengar kita punya rintihan. Sentiasa dia mengetahui. Kita tidur, kita tak ingat diri kita dah. Ular lalu ke, lipan lalu ke, nyamuk bertinggi-tinggi atas kita punya, kita tak ingat diri kita, tidur. Tapi Allah SWT, kita tidur pun dia memelihara kita. Sayang Allah kat kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Jadi tiba-tiba kita nak dictate pula dia. So, ya Allah, aku nak macam ini, ya Allah, aku nak macam ini, ya Allah. Sedangkan dialah Rabb kita. Contoh. So zuhud adalah merupakan hati dan pemikiran, melihat dunia, bagaimana dunia itu nak dikonvertkan, nak dibawa kepada akhirat. Jadi amalan dunia itu menjadi akhirat, itu zuhud. InsyaAllah. Wallahu a'lam.